Mereka kata, ini biasa je, ini my boyfriend, my girlfriend. Mereka kata, ini biasa je. So sekarang ada setengah orang tanya dia, pergi mana? Dia kata, keluar sikit jalan-jalan dengan girlfriend. Kau ini hidup mana? Kita ini orang Islam. Dari mana ambil akhlak ini? Dari mana? Adakah para sahabat buat seperti itu? Adakah para ulama buat seperti itu? Pergi ambil adat orang-orang yang bukan beragama Islam, nak bawa kepada kita dan mahukan kita kiranya macam biasa je. Apakah ini? Bila duduk sembang tanpa keperluan, biasanya ini adalah muqaddimah yang akan tarik ramai daripada pemuda-pemudi kepada zina nanti. Dan ini kita melihatnya pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang kita melihatnya. Kerana ini hendaklah ibu bapa di rumah. Mula ini tarbiyah di dalam rumah. Ajarkan anak lelaki, jangan cakap dengan wanita ajnabiyah tanpa keperluan.